Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So, Google Pixel 10 1 bulan kemudian. Actually, video ni bukanlah review aku selepas 1 bulan guna Google Pixel 10 ni, tapi lebih kepada 1 bulan selepas dilancarkan. Lagi-lagi bila pesaing utama dia iPhone 17 dah masuk juga ke pasaran Malaysia. So, dalam video kali ni aku nak bandingkan banyaklah Google Pixel 10 versus iPhone 17. Lagi-lagi bila harga dia sama guys, bermula 3,999. So, jom kita tengok berbaloi ke beli Google Pixel 10 ni. Let's go. Okay, walaupun tadi aku cakap yang ini bukanlah review selepas 1 bulan guna, tapi actually aku dah guna agak lama jugalah telefon ni. On off dalam sekitar 2 minggu macam tu. So, Google Pixel 10, apa yang best? Pertama sekali dari segi dia punya design dia. Aku suka design Google Pixel 10 ni berbanding iPhone 17 sebabkan dua perkara. Yang pertama, design dia, especially camera modul dia sangat unik. Melintang memajang macam ni, memang pun jenama lain takkan tiru design macam ni lah. Memang special, khas untuk Google Pixel. Dan yang kedua, design kamera macam ni buatkan telefon ni tak bergoyang bila letak di atas meja. Dia steady macam tu je. Dia tak rocking, bukan macam iPhone 17. Tapi dari segi feel pegang kat tangan, actually macam pegang iPhone je lah. Sebabkan sekarang Google Pixel ni gunakan flat side, flat back dengan bucu yang curve. Korang suka design mana satu? Google Pixel 10 ke iPhone 17? Okey, antara kekuatan utama Pixel 10 ni bila nak compare dengan iPhone 17 adalah kamera belakang dia. Dia ada 3 biji kamera, termasuklah kamera telefoto 5 kali ganda. Ini memang dapat mengalahkan iPhone 17 yang tiada kamera telefoto. Korang boleh tengok sampel-sampel gambar zoom jauh daripada Pixel 10 ni masih lagi sharp, jelas. Kalau aku zoom sehingga 20 kali ganda pun masih lagi boleh pakai. Bab ni kalau kita nak compare dengan iPhone 17, memang kalah lah, memang tak boleh buat apa lah. iPhone 17 sebabkan dia boleh zoom maksimum 10 kali ganda saja dan tiada kamera telefoto. Tetapi yang kurang best sikit, walaupun dia ada kamera telefoto, tapi megapixel ultrawide dia downgrade daripada 48 megapixel sekarang jadi 13 megapixel, opposite daripada iPhone 17 yang upgrade jadi 48 megapixel ultrawide. Tapi jangan risau, dia punya kamera utama dia masih lagi 48 megapixel. So, ini sampel-sampel gambar harian yang aku ambil menggunakan Google Pixel 10. Warna dia macam biasalah, macam aku dah cakap sebelum ni, dia lebih true to life. Details dia ada. Actually, dia bukan lagi macam Google Pixel dulu yang warna pekat-pekat semacam tu. Kali ni lebih natural, lebih selesa tengoklah. Cuma kadang-kadang aku rasa gambar-gambar dia lebih gelap sikit daripada apa yang aku nakkan lah. Dan ini juga aku bandingkan dengan gambar iPhone 17. Korang boleh tengok dari segi tona warna pun Pixel lebih natural. iPhone ni lebih natural juga, tapi dia lebih vibrant dan lebih cerah sikit. Dan untuk gambar waktu malam, gambar Pixel ni kita boleh tengok dia lebih natural dan slightly better exposure control lah compare kepada iPhone 17. Beza gambar malam dia tak ketara sangat lah, bukan lagi macam dulu-dulu. Dan untuk gambar selfie pula, kita banding sebelah-sebelah, details dia ada, sharp, exposure control yang bagus. Tapi aku kurang minat sikit sebab tona warna muka Pixel ni dia kurang natural. Lagi-lagi bila banding dengan iPhone 17 lah. iPhone 17 memang boleh kata king lah dari segi gambar selfie. Lagi-lagi bila sekarang dia ada yang center stage selfie tu lebih luas compare kepada selfie Google Pixel. Untuk video Google Pixel 10 ni pula actually not bad. Aku boleh kata dapat quality flagship tu, stabilization yang bagus, agak smooth juga. Untuk tempat yang cerah, kualiti dia aku boleh kata menghampiri iPhone 17 lah. Lagi-lagi dengan HDR yang lebih agresif. So ini aku bandingkan sikit dengan iPhone 17. Korang boleh komen sikit mana satu favourite korang. Bercakap pasal kamera dia, of course kita kena cerita pasal AI yang berkaitan dengan kamera. Google Pixel ni memang boleh kata pioneer lah dari segi AI yang berkaitan dengan kamera. Sejak dulu lagi ada Magic Eraser, sampai sekarang ada juga Magic Eraser yang jauh lagi best compare kepada clean up iPhone 17 tu. Dan dia ada feature baru iaitu AI Camera Coach, iaitu dia akan ajar kita cara untuk ambil gambar. Tapi malangnya dia agak complicated dan dia takes time lah. Lama sangat aku sebagai orang yang nak ambil gambar pun macam lama sangat tunggu dan agak annoying lah. Dalam 1 minit baru boleh settle ambil gambar. Panas terik matahari memang rasa kurang berguna lah. Apapun ciri lain yang function macam best take ke ataupun add me masih lagi ada. Alright, sekarang dah sentuh pasal depan screen dia. Screen OLED 120Hz support HDR10+ dengan peak brightness yang sekarang jadi 3000 nits.
Sepanjang dekat tangan aku, kualiti OLED dia cukup cantik, smooth guna, memang cukup selesa lah untuk kegunaan harian. Tapi bila iPhone 17 ni dah masuk, skrin Google Pixel ni rasa macam kurang premium sikit. Walaupun iPhone 17 dia gunakan spek skrin yang sama, iaitu skrin 6.3 inci, OLED 120Hz, 3000 nits juga. Tapi dia datang dengan bezel yang lebih nipis. Dan juga skrin iPhone 17 ni mampu turun sehingga 1Hz sebab dia gunakan panel LTPO OLED. Pixel boleh turun sehingga 60Hz sahaja. So skrin Google Pixel 10 ni aku rasa macam satu generasi yang lepas. Lagi-lagi bila letak sebelah dengan iPhone 17. Dan satu lagi perkara yang aku rasa macam satu generasi yang lepas adalah dia punya performance dia. Chipset Tensor G5 ni aku tak boleh nak kata dia sehebat Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang baru ni. Dia memang dapat rasa kurang powerful sikit. Dan sepanjang aku guna ni, aku boleh kata dia cukup selesa. Jangan salah faham, dia masih lagi cukup selesa untuk kegunaan harian. Nak main game, nak lain social media, nak lain movie, semuanya lancar. Ambil gambar pun tak ada lagging, jangan salah faham. Tapi compare kepada phone-phone flagship yang baru keluar ni, dia agak ketinggalan. Compare dengan iPhone 17 pun dia agak slow sikit. Personally aku rasa kalau korang jenis yang medium to light user ni, korang takkan dapat rasa lah yang chipset ni lemah ke apa. Tapi kalau korang heavy user, guna benda yang berat-berat, app yang berat-berat, multitasking yang selalu, korang akan perasan yang Google Pixel 10 ni dia kurang laju sikit lah compare kepada pesaing dia. Okey, tak lengkap kalau kita tak cerita pasal dia punya bateri. Bateri dia ada upgrade. Pixel 9 itu 4700 mAh, kali ni 4970 mAh. Boleh kata sekitar 5000 mAh lah. Dan sepanjang dekat tangan aku ni, aku boleh kata dia dapat hampir 1 hari penuh. Ini contoh medium usage, aku dapat 7 jam screen on time. Mostly aku guna Google Maps dan juga ada tengok YouTube sikit. Charge penuh 10.55 pagi dan 9.40 malam, bateri dah tinggal 6%. Actually, berbanding iPhone 17 yang bateri size dia actually lebih kecil, aku sendiri dapat rasa yang bateri iPhone 17 ni tahan lebih lama sikit. Mungkin disebabkan Pixel 10 ni skrin dia bukan LTPO dan dia punya battery optimization dia tak sepadu iPhone 17. Dan sekarang surprisingly charging speed Pixel pun dah kalah dengan iPhone. Pixel 10 masih lagi 30W wired, wireless 15W. iPhone dah 40W wired dan 25W wireless. So ini charging time yang aku rekodkan. Aku charge Google Pixel 10 ni gunakan PD charging 45W. So okey lah, dia punya charge penuh dia sejam setengah lebih sikit, agak lembab. Tapi awal-awal tu laju sikit. Macam mana? Komen sikit. Okey, untuk gembirakan peminat Pixel, jangan risau, Google Pixel 10 masih lagi datang dengan stok Android 16 yang clean dan juga dijamin 7 tahun OS upgrade sehingga Android 23 guys. Dan of course dilengkapi lah Google Gemini yang easily dapat kalahkan Siri iPhone yang agak kurang berguna walaupun dah combine dengan ChatGPT. Dan of course Google Pixel 10 ni gunakan port USB Type-C jenis 3.2 lebih advance berbanding iPhone 17. So data transfer speed lebih laju. Dan of course Google Pixel 10 ni gunakan sensor cap jari dalam skrin jenis ultrasonic yang sangat laju dan placement dia agak tinggi, so mudah untuk guna. Compare kepada Face ID, personally aku lebih prefer ultrasonic fingerprint sensor. Jadi guys, itu dia review Google Pixel 10 selepas 1 bulan dilancarkan. So sekarang iPhone 17 dah keluar, mana satu yang lebih berbaloi? Of course sebenarnya ikut preference korang. Tapi sekarang aku boleh kata yang aku susah nak pertahankan Google Pixel 10 ni. Sebabkan specs pesaing utama dia lebih mengancam dan mungkin lebih syok gunalah compare kepada Google Pixel 10. Apapun, kalau korang peminat Google Pixel 10, korang nakkan design Pixel tu, korang suka stok Android, korang suka gambar yang lebih true to life, ada kamera telefoto dan nak jadi rare, bolehlah angkut Google Pixel 10. Harga rasmi dia 399 untuk storan 128GB. Dan actually sekarang lepas 1 bulan ni harga dia ada promo. Kalau tengok kat Shopee pun dia dah turun 399 dan boleh dapat storan 256GB. And bab storan pun aku malah nak ulas, nanti panjang lagi video ni. So masih lagi ada storan 128GB untuk Google Pixel 10 ni. Itu saja video untuk kali ini. Komen sikit pendapat korang, like ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel aku kalau video ni membantu korang, dan jumpa lagi lah pada video yang akan datang. Safe hati, sentiasa happy. Bye bye.